Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Rahimi kerana menyempurnakan tazkirah Jumaat kita sebentar tadi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, masjid kita ini ada 3 pegawai agama daripada Jawi, Mawib. Pada September yang lalu, salah seorang daripadanya, iaitu Ustaz Syarifuddin, Ketua Bilal, ditukarkan. Kemudian dalam bulan April selepas Raya Aidilfitri baru ini, timbalan Ketua Imam Ustaz Hamzah dipindahkan. Jadi lebih pada 6 bulan. Alhamdulillah hari ini ada penggantinya, seorang, iaitu yang akan mengganti Ustaz Syarifuddin, Ketua Bilal. Ustaz yang menggantinya saya akan perkenalkan sebentar lagi, iaitu Ustaz Ashraf Ahmad, lulusan Usuluddin dari College University Insaniah, sekarang ni Unisham di Kedah. Beliau berkhidmat dengan Jawi Mawib dah 8 tahun dan selama 5 tahun bertugas di Masjid An-Nur di Labuan. Alhamdulillah baru ni ditukarkan sini dan dihantar ke masjid kita ini. InsyaAllah berumur 37 tahun, orang muda lagi, insyaAllah boleh bekerja lebih kuat, insyaAllah. Dan kita akan sering mendengar suara beliau nanti, azan dan sebagainya. Itulah saya nak perkenalkan. Dan kalau ada apa-apa, bolehlah tuan-tuan bergaul dengan, bertemu, bermesra dengannya, dan kita binakan silaturahim di antara kita dengan pegawai. Dan insyaAllah yang seterusnya akan diganti lagi, akan ditukarkan, yang dipindahkan kepada Jawi akan mendapat gantinya, insyaAllah. Kerana ini memberi sedikit tekanan kepada pihak pentadbir, kerana selama lebih pada 6 bulan, 7 bulan hanya seorang aja pegawai kita yang ada. Jadi alhamdulillah lah, dengan sokongan Ustaz Rahimi sekali selalu daripada JAKIM, insyaAllah kita akan dapat gantian. Itu sajalah. Ustaz Ashraf Ahmad berusia 37 tahun. Ustaz Firdaus Ahmad. Ustaz Firdaus Ahmad. Maafkan saya. Firdaus Ahmad. Daripada tinggal sekarang di Sentul ya. Itu sajalah. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.